Assalamualaikum dan selamat datang ke channel YouTube saya yang saya baru buat ni. Sebelum saya teruskan kepada konten saya, moleklah kita semua ingat jangan tinggal solat 5 waktu dan sentiasa selawat sama dan istighfar selalu. Okey, cerita ni jadi di sebuah negara di Europe, di England lah. Ada sebuah rumah ni, ia ada mak pak dia dan adik-beradik dia 2 orang. Hak Abel dan adik Tino. 2 orang adik-beradik ni suka sangat main piano. Semua ia berebut 2 orang ni. Metak ni nak main, lepas tu hak ni nak main. Sama lah, dah hari-hari lagu tu asyik berebut je nak main. Pada satu hari ni Abel dia pergi lah sekolah. Lepas habis sekolah tu Abel dia pun balik tu. Sebelum dia tobek tu, dia pun ternampak satu bilik muzik. Dia pun ingat lah dalam bilik muzik tu ada gapo. Kita tengok dalam tu ada satu piano lama. Dia tengok, dia perhati, dia pun suka lah moga dia suka main piano. Dia pun nak masuk main lah. Dia pun masuk tu bilik tak kunci. Dia pun main tu. Sukalah main bunyi ketuk-ketuk ting. Dia pun nak balik tu, dia pun kata esok nak main pula lah. Dia pun balik sampai rumah tidur semua. Esok pagi tu macam sekali lah habis sekolah, balik sekolah pusing lah bilik muzik tu. Okey, lepas dekat seminggu je main rutin hari yang sama, balik sekolah singgah bilik muzik tu. Pada hari ke-8 ke 9 lagu tu, dia pergi lah sekolah tu, balik pada sekolah tu. Dia pun masa ni nak pergi kat bilik muzik tu, dia bunyi macam ada main muzik. Dia gigi bila lagi duduk depan bilik muzik tu, kita ada kata apa. Bunyi tu tiba-tiba senyap. Dia pun kata setahu dia bilik muzik ni dia sore je main. Sebab bilik muzik tu tak guna lama dah, sebab sekolah tu tak ada dah kelas muzik. Jadi bilik muzik tu dia sore je guna. Saya ada kata dah bilik tu keras sikit, tapi dia tak cara sangat lah. Dia pun masuk main. Masa dia duduk main tu, tiba-tiba nak hak piano tu gok diri. Dia gok diri tu kak. Kejut dia pun tu ambil beg dia tu, beg lah balik rumah lalu. Sampai di rumah kak, duk sengah-sengah lah, penat-penat lemah kejut semua. Dia pun kata dalam hati dia, gana-gana aku tu tak nak main ikut piano tu. Dia nak ambil ikut piano tu gana-gana jadi milik dia lah, sebab di rumah dia duk berebut dengan adik dia. Lepas tu kak, esok tu dia pergilah kat gereja. Dia pun tanyalah padri tu ada tak buku-buku nak halam dah tu. Dia pun padri tu pun kata ada. Dia pun pergilah cari. Dia cari pun jumpa. Dia pun baca gitu. Salah sampai ke petai dia baca. Lepas tu petai tu pun baliklah tidur semua. Esok pagi tu dia pun tidur tekak diri dia. Dia kata hari ni piano tu tak kena jadi milik aku. Sambil yang suka lah, Lepas tu pergi sekolah, belajar, balik sekolah sampai rumah tu. Dia pun tak ingat nak kena pergi bilik muzik sebab dia nampak benda tu Dia pun balik mulakan sekolah dia. Mula sekolah dia pun masuk. Dia pun baca lah dalam buku padri hak dia UI tu. Belajar baca mentera semua pumpang. Dia pun bunyi tu ada tu. Dia apa lagi sukalah happy sebab tak ada orang nak main je piano, tak ada orang main seorang main. Jadi pun baliklah rumah sampai malam tu. Dia pun baru je nak masuk rumah, dia nak lakau pintu masuk tu, dia pun bunyi piano alun yang sama masa dia duduk kat bilik piano sekolah dia tu. Dia pun kejut lah, ketar-ketar. Dia pun tengok kat bunyi tu daripada mana bunyi tu. Rupa-rupanya piano tu dia pergi kat piano dari rumah dia. Dari rumah dia. Dia pun kejut lah.
Ingat ya halal dah benda tu tak ada. Rupanya benda tu ikut je siapa agama. Macam tu lah cerita dia. Okey. Okey kan tu. Best ke cerita ni kan. Walaupun cerita itu ya tak serius sangat, cuma lah tekadnya seorang budak ni nak main piano. Ya macam-macam nak main piano tu juga. Ya habis cara dia buat. Lah kali benda tu duduk rumah dia. Gitulah cerita dia.